Sungai Lui TV. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Nama diberi Nur Mariam Naila binti Muhammad Badrul Amin dan dia Nur Arana Safia binti Muhammad Zulfami. Kami dari Sungai Lui TV membawakan liputan khas Majlis Pelancaran Ihya Ramadan peringkat sekolah bagi tahun 2026. Rahmat ilahi menyinari dunia. Di sekolah kebangsaan Sungai Lui kita bersama, menyemai iman menyubur jiwa. Al-Quran dibaca setiap hari, solat berjemaah menguatkan diri. Sedekah dan doa kita amalkan, akhlak mulia jadi pegangan. Iya, Ramadan kita jayakan. Program ini bertujuan menyemarakkan penghayatan Ramadan melalui pelbagai aktiviti kerohanian dan sosial murid. Mari bersama rakan setugas kru Sungai Lui TV untuk sesi wawancara. Assalamualaikum, nama saya Mariam dari Sungai Lui TV. Boleh kamu perkenalkan diri? Hai, nama saya Nur Wafia binti Muhammad Afandi dari kelas 4 Gemilang. Apakah azam Ramadan kamu tahun ini? Azam saya pada tahun ini ialah berpuasa penuh sepanjang bulan Ramadan. Apakah aktiviti yang kamu nantikan? Aktiviti yang saya nantikan ialah Iftar Jama'i, di mana Iftar Jama'i ini berbuka puasa bersama rakan-rakan dan guru-guru dan semua warga sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Hadir membawa sinar keberkatan, bulan yang mendidik jiwa, menyucikan dan menyemaikan kasih sayang. Bulan Ramadan ni, kenapa Allah tak matikan kita semalam? Kenapa Allah tak matikan kita sebelum Ramadan? Sebab Allah sayang kita, Allah nak kita beribadah. Mungkin ibadah kita sikit. Allah sampaikan kita bulan Ramadan ni untuk beribadah lebih banyak. Namira, Allah buka pintu bulan Ramadan kali ini, bukan kali ini, sepanjang setiap Ramadan Allah buka pintu seluas-luasnya di langit. Allah buka pintu seluas-luasnya, pintu syurga. Malaikat Zabaniyah buka pintu seluas-luasnya pintu syurga dan tutup pintu neraka. Tapi bulan lain, bulan yang bukan dalam bulan Ramadan, Syawal, nyanyi sikit. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, Rejab, Syawal, Ramadan, Syawal, Jamadil. Okey, selain bulan Ramadan, Allah tutup pintu syurga, pintu, dan buka seluas-luasnya pintu neraka. Bulan Ramadan ni Allah buka 24 jam pintu syurga, 24 jam 30 hari sepanjang masa. Yang kamu nampak kedai seperti 24 jam kan. Kamu beribadahlah sebanyak-banyaknya. Kutip ibadah banyak-banyak. Ibadah banyak-banyak macam mana? Nak kutip? Solat, mengaji, tadarus, derma, lagi berzikir lagi. Banyak macam-macam. Iya, Ramadan kita jayakan dengan iman dan juga amalan. Sekolah kebangsaan Sungai Lui terus bersinar. Sekian sahaja daripada kami, kru Sungai Lui TV. Selamat menjalani ibadah puasa dan salam Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum. Bye. Dan keberkatan bersama kita.